serius cakap, kalau kau pernah guna motor kapcai untuk gerak dekat-dekat kawasan rumah, kau mesti pernah kena situasi ni. Nak keluar kejap je, mungkin pergi kedai runcit hujung taman atau pergi ke masjid berdekatan dengan rumah. Tapi bila tengok meter minyak dah tinggal sikit, terus terbantut sebab kena fikir nak pergi stesen. Minyak yang jauh dari rumah walaupun tujuan asal cuma beberapa ratus meter je jarak. Aku dulu memang jenis macam tu. Kapcai jadi kenderaan wajib untuk keperluan harian. Nak ke kedai, nak ambil parcel, nak singgah rumah kawan lorong sebelah, semua memang senang. Tapi bila dah beberapa kali kena situasi minyak nak habis, aku dah mula rasa kapcai sebenarnya leceh juga untuk perjalanan pendek. Bukan sebab kapcai tak bagus, tapi sebab stesen minyak jauh dari rumah. Sampai satu masa, aku try guna skuter elektrik ni. Dan jujur aku cakap, rasa dia terus familiar macam kapcai, ringan, senang kawal.